Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terbang tinggi si burung kenari, hinggap sebentar di pohon cemara. Bukan sekadar datang berdiri, tetapi membawa cerita penuh makna. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya An-Nur Fatihah Zainul binti Abdul Hakim. Saya merupakan pelajar dari SK Perempuan Metodi 1 MBP 2045. Hadirin sekalian, pada hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah novel yang sangat menarik, iaitu Afuk, hasil karya John Chiang Lai, seorang penulis bangsa Cina dari Sarawak. Novel ini mengandungi 276 muka surat yang dipenuhi dengan pelbagai peristiwa yang menarik serta pengajaran yang bermakna untuk dijadikan panduan dalam kehidupan. Perkara pertama yang menarik perhatian saya ialah kulit buku ini yang cantik dan ringkas. Gabungan warna biru, putih dan merah yang menjadikan buku ini kelihatan kemas dan menarik perhatian pembaca untuk mengetahui isi kandungannya. Hadirin yang dirahmati, novel ini mengisahkan seorang remaja bernama Afuk yang hidup dalam serba sederhana. Walaupun kehidupannya tidak mewah, dia tetap berusaha dengan gigih dalam pelajaran dan kehidupan seharian. Dalam perjalanan hidupnya, Afuk menghadapi pelbagai cabaran seperti kesusahan hidup, tekanan emosi dan masalah dalam pergaulan. Namun begitu, dia tidak pernah menyerah kalah. Dia terus berusaha mencari jalan untuk mengatasi setiap masalah yang akan datang. Sikap ini menunjukkan bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah, tetapi memerlukan usaha yang berterusan, kesabaran dan semangat yang tinggi. Selain itu, Afuk juga digambarkan sebagai seorang yang baik hati, rendah diri dan sentiasa menghormati orang lain. Dia tidak pernah memandang rendah terhadap sesiapa, malah sentiasa membantu rakan-rakannya yang memerlukan bantuan. Sikap ini menjadikan dia seorang insan yang disayangi dan dihormati oleh orang sekelilingnya. Nilai-nilai seperti ini sangat penting untuk diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Hadirin sekalian, novel ini juga memaparkan nilai persahabatan yang erat. Afuk mempunyai rakan-rakan yang sentiasa memberi sokongan kepadanya dalam keadaan susah dan senang. Melalui hubungan ini, kita dapat melihat betapa pentingnya memiliki kawan yang baik dalam kehidupan. Selain itu, novel ini turut menekankan kepentingan keluarga sebagai sumber kekuatan utama. Walaupun hidup dalam kesederhanaan, kasih sayang keluarga menjadi dorongan utama untuk Afuk terus berusaha. Hadirin yang saya hormati, sebagai seorang pelajar, saya mendapati banyak pengajaran daripada novel ini. Kisah Afuk memberikan kesedaran bahawa setiap orang mampu berjaya jika tidak mudah berputus asa dan sentiasa berusaha memperbaikikan diri. Kita juga perlu sentiasa berdisiplin, rajin dan mempunyai sikap positif dalam menghadapi cabaran hidup. Hadirin sekalian, sebagai penutup bicara, jelaslah bahawa kehidupan ini penuh dengan cabaran. Namun, setiap cabaran itu dapat diatasi jika kita mempunyai semangat yang kuat dan tidak mudah mengalah.
Wata'afu membuktikan bahawa kejayaan boleh dicapai oleh sesiapa sahaja yang berusaha dengan bersungguh-sungguh. Justru, marilah kita sama-sama mengambil pengajaran daripada novel ini dan menjadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Dengan itu, saya sudahi pengkongsian saya pada hari ini dengan ucapan terima kasih.